Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, goal lagi 2 minit. Bank-bank dekat US mula buka kan. Jadinya kalau kita tengok dekat M1 ni, market tadi dia buat kenaikan pukul 9 ni. Okay, jadinya saya tunggu pukul 9.30 lah nak entry, ataupun 2-3 minit lepas 9.30 tu. Okay, kita tengok macam mana. Okay, macam mana nak entry pukul 9.30. Dengan gunakan OHLC method ni market dah dekat atas kan. So kalau ikutkan goal ni macam memang nak naik atas lagi, tapi kadang-kadang yang kita selalu terperangkap bila kita entry kita tu dah betul, tapi entry tu dah terlalu awal kan. Jadinya float tu yang kadang-kadang kita rasa macam takut apa semua kan. Jadinya itu MM nak kena mainkan peranan lah ya. Okay, ni dah pukul 9.30. So dia bagi tengok 9.30. Kita tengok lah sekejap 9.30 bagi 9.30 tu close dulu kan. Sekarang kalau kita tengok dekat kalau kita tengok M30, dia test dekat high shadow area 9.30, setengah jam punya candle. Jadinya katakan saya nak ambil sell kan, katakan saya nak ambil sell, saya akan target dekat situ lah ataupun dekat sini. Tapi apa-apa saya kena tengok CMP dulu. CMP ni, current market price ni adalah satu keadaan di mana analisa korang ni dah betul kadang-kadang, tapi sebab current market price ni dia dia punya bacaan candle tu dia berubah tau. Macam contoh ni kan, engulfing ni pukul 9.30 ni, engulfing ni maksudnya boleh buy kan, nampak macam boleh buy, tapi kalau kita tengok balik open buy bawah tu, dia ada gap sikit kan, nampak tak? Dia ada gap sikit. Dia ada gap sikit. Kalau tengok di antara close candle sell ni 9.29 dengan 9.30 open dia tu ada gap sikit kan. Okay, sekarang ni apa yang saya kena buat? Saya tunggu dulu dia break tak. Kalau dia break, saya follow lah. Kalau saya tak break, saya tak follow. Okay, saya tandakan OHLC 9.30 ni. Tunggu je Okay, dah ada rejection sini, kat sini. Rejection untuk set, rejection untuk kita buy. Tengok jap, cantik tak rejection ni? Ada kena touch tak?
dah kena touch. Okay, kat sini kita nampak ada candlestick. Sell ni dia buat satu new high kan. Dia high pula sini kan. Jadinya saya akan entry buy lepas candlestick sell ni close. Okay, saya buy. So kalau kita tengok sikit, kalau kita tengok market ni dia reject dekat, dia cuba nak turun tadi kan, dia nak pergi ke arah nak pergi ke arah gap yang bawah ni kan. Close open. Okay, dia tadi dia nak pergi dari bawah ni kan, tapi dia tersangkut pula dekat engulfing yang tadi ni, pukul 9.30 ni kan. So kat sini yang jadi yang selalu orang nak cari TP dia, macam mana cari TP kan, gunakan kerangka kerja engulfing kan. Kerangka kerja engulfing ni, engulf ni buy sell kan. Jadi TP kita ada kat sini. TP kita dekat sini. Sini saya nak buy. Sini pun boleh juga TP. Okay lah, saya tak nak buat TP. Saya close TP saya. Kalau korang nak secure, korang tetap BE lah ya. Kalau dah positif, tetap BE kan, supaya korang tak hilang duit lah, tak hilang modal. So nampak tak kat sini mainkan peranan penting. Tengok ke atas kan.
So sekarang ni dia ada dekat dalam candlestick buy candlestick high kan, CS sebelum ni lah. Okay, dia nak pergi mana ni sebenarnya? Okay, ni saya ajar satu tactical lagi. Tapi saya ingat saya tak nak ajar kat sini lah, sebab mahal ilmu ni. So saya target dia akan pergi dekat ambil engulfing ni. Ambil engulfing ni, dia dah pergi situ. Ni dia akan pergi dekat sini 261.8 engulfing. Ni boleh saya buy tak? Boleh buy. TP tempat yang sama. Nampak tak CMP tu? So slow dia turun kan. So ni saya akan cut so slow. Saya akan cut. Saya dah pergi balik ke 9.5 tadi. Nampak tak? So kalau korang tak jaga MM macam saya ni, memang bahaya lah kan, main sebat je. So dia patah balik ke 9.5 tadi. Dia saja macam nak gertak. So kalau kita belajar basic Chelsea, candle besar tu salah satu daripada satu jenis rejection kan. So seller jual secara besar-besaran kat situ dan dia ambil dalam masa 1 minit kan. Tengok dia So sebenarnya dia turun bawah tu, dia sebenarnya nampak dia cuba juga cari gap dekat 9.5 ni tadi. Cuba juga cari kan. Tapi itulah kan, kita tengok macam mana. So dia naik balik ni.
tengok dekat M5. Oh, okey. Okey, M5 dah siap. M5 dah close. Kita tengok jap. So kat sini saya okey, kita harapkan dia jadi candlestick cell. Dia jadi candlestick cell ni, dia akan naik atas, dia akan naik atas. So dia akan pergi mana? Dia akan pergi ke cari sini pula. Hopefully ini dia close atas ni, atas candlestick cell ni, dia close above ni. So bila close above tu, dia sebenarnya akan jadi engulfing. Tak berjaya, belum berjaya. Sekejap lagi 3 saat, 2 saat. Okey, dia tak jadi ni. Okey, dia jadi pattern tu. So dia akan cari atas ni balik. Dia break atas tu, baru dia boleh sampai ke atas tu, yang peta atas tu. Okay, good. So dia pergi patah balik sampai ke atas tu kan. Jadinya dia akan pergi ke TP saya. So ini dia akan patah balik tak lebih daripada ni, titik point yang ni lah. Dia cuba patah balik buat retracement kan. Tapi dia tak akan lebih daripada sini dan petak tu. Dia tak akan lebih, kalau dia buat candlestick cell pun tak akan lebih ni, dan tak akan lebih ni, ataupun tak akan lebih ni. Kalau dia break juga, maksudnya dia dah tukar arah. Maksudnya dia dah pergi ke arah sell. So nampak candlestick cell tu jadi sebab apa kan? Sebab retracement. Ini candlestick cell ni. Ini saya boleh suka hati dah nak buy TP kat sini ke, suka saya lah. Sebab
dalam perjalanan dia akan tetap pergi ke situ kan. Jadinya saya ambil kesempatan lah sikit-sikit kan. Okay, ada satu lagi TP yang tadi saya baru masuk. So ini pergi jauh ni pergi ke tempat saya sebab okay, ni saya beritahu satu hint kan. Satu hint. Bila ada satu engulf break kan, kebiasaan dia akan pergi jauh. Tu engulfing kan, antara dua byte, satu byte dengan satu sel tu. Kat situ dia akan pergi jauh kebiasaannya lah. Kalau kita tengok balik, itu yang kita namakan engulf fail. Sebab dia fail, engulf tu dia nak jadi engulf bila fail kan. Sama macam ni tadi, permulaan naik. Nampak ni engulf fail. Ni candlestick buy, ni candlestick sell. Sepatutnya dia turun, tapi tak, dia break. Jadinya kalau korang dah sell kat situ, bila ke dah break kan, kau cari point dekat candlestick buy ni untuk entry balik, ikut arah buy. Sebab kau dah tahu dia fail, jadinya kat situ lah entry engulf fail. Sebab tu macam itulah cerita dia. Tapi engulf tadi tu pun dia break dekat mana? Dekat dia reject kat mana tadi kan? Dia reject dekat sini. Dia reject dekat sini. Dia reject dekat situ kan. Ini turun. Ni harami ni, harami. Ni harami. Sebab open dia duduk dalam body tu. Jadinya kalau dia nak turun pun dia turun sampai sini, kita akan buy balik kat situ lah. Ni turun, ini atas. Harami ni dia satu keadaan di mana open candlestick sell tu ataupun dia duduk dekat dalam candlestick buy tu, duduk dia open di dalam. So katakan korang pun nak apa, macam itulah gunakan engulfing. Cara gunakan engulfing. So sebelum hit TP tu InsyaAllah dia hit TP.
tu dah hit TP 1. Hit TP dia 1. Ni yang tak suka. Ni saya tak suka. Sebab dia akan patah balik ke. Dia cuba patah balik ke sini. Hopefully dia lanjut ni atas. Kalau nak turun lah. Okay, buat satu candlestick buy pukul 21.56 ni. InsyaAllah buat satu candlestick buy, hit TP, lepas tu dia nak turun lah. Tengok dia turun juga ke situ. Dia cuba turun juga kat situ. Ini kalau saya jahat, saya buy kejap. Saya TP kat sini. Jahat tak? Oh, break. Ni dia tak naik atas. So tak naik atas, saya close all. Walaupun ambil risiko kan. Jangan ambil risiko. So dia akan cuba turun sini. Dia patah balik ke sini. Dia boleh jadi. Dia cuba terus tu. Lepas tu dia naik atas ni balik. Lepas tu dia turun. Dia turun sampai situ. Dia buat situ. Macam itulah. Tengok nanti jadi apa. Saya nak share satu SOP cantik lah sebenarnya kan, dekat dalam rejection point macam engulfing kan. Pilih satu engulfing. Okey, contoh engulfing. Kat mana engulfing? Engulfing ni faham tak engulfing? Nampak tak? Engulfing. Ni engulfing kan. Ni engulfing. Jadi ni ambil dekat high shadow area tu. Okay, korang study je macam mana nak tahu engulfing tu valid. Dia mesti ada EF ni. Nampak tak ni? Ini dia break pergi. Pergi jauh kan, jauh dia pergi. Macam tu.
Itu je lah kan. Korang tak payah pening-pening kepala, tunggu je, jangan entry terus, tunggu je ada engulfing fail kat situ kan. Ni dia akan pergi sell. Sell dia TP, saya cuba TP dekat high Tokyo. Ni Tokyo high kan, sebab dia tadi dah break Tokyo high ni open 1, 2, 3, 4 3, 4. Ni pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jadinya ni open, ni Tokyo close kat sini, jadinya ini high. Jadinya ni tadi Tokyo break kan, Tokyo high break. Jadinya boleh sell kejap, TP dekat situ lah. Tengok kat sana, kat situ, kat bawah tu kan. Nampak tak, kalau saya tak close tadi apa jadi kan, saya sudah floating. So dia cuba test balik dekat test balik dekat Tokyo high break kan. So boleh buy balik kat situ tak? Kena tengok apa reaksi price kat situ. Dah. So saya tak akan buy balik kat situ kan. Saya relax dulu, tunggu je apa yang patut. So kat situ dia berhenti dekat doji sini. Nampak tak? Penting ya kita letakkan TP apa semua kan. Nampak tak? Kalau korang tadi katakan dah layer kat sini, tiba-tiba turun tu, apa kau rasa jadi kat korang punya entry? Macam tu akan jadi binasa lah kan. Jadinya kena apa? Kena
korang kena peka dengan korang punya entry, money management kena jaga kan. Macam tu. Ni nak pergi mana sebenarnya market ni? Okey, dia pergi situ. Macam tu kan, senang je. Okey, Assalamualaikum, Assalamualaikum.